Nombor ini, tunjuk berapa lama kita boleh hidup. Sekarang, Yen, tinggal 1 hari saja. Kalau Yen kerja, nombor ini boleh bertambah. Yen, cepat buat kerja. Kalau malas, saya tak bagi apa-apa. Maaf tuan, Yen akan cuba lebih kuat. Ini masa kamu semua. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Kenapa Yen cuma dapat 1 hari? Sebab Yen kerja perlahan. Jangan tanya lagi, pergi dari sini. Ini adalah rompakan bagi saya, masa awak. Tapi Yen cuma ada 2 hari saja. Tunggu dulu. Yen ada idea, awak boleh ambil dari orang yang kaya. Hah? Tengok tuan itu. Dia ada 1 juta tahun. Tapi dia tak mahu bagi pada orang lain. Bagi saya, masa awak, tolonglah jangan ambil. Saya tak peduli, saya tetap akan ambil. Yen, saya akan bagi awak 50 tahun. Kenapa awak mau bagi Yen? Sebab saya ambil dari orang kaya dan bagi kepada orang susah. Yen pun cuma ada 2 hari saja. Macam mana? Patut ke Yen ambil 50 tahun ni?